Assalamualaikum, selamat pagi. Salam diesel mahal satu Malaysia. Harga diesel meletup lagi, RM6.72 untuk B10, RM6.92 untuk B7, yang macam kereta aku pakai. So apa aku buat? Kereta tu memang simpan terus, dan aku still pakai kereta petrol yang boleh pakai budi 95. Apa-apa pun, kita terima kasih dekat kerajaan Malaysia yang still teruskan bagi budi 95. Tapi aku sebagai rakyat, dan aku rasa ramai lagi rakyat yang still masih tak faham kenapa ada double triple standard antara rakyat Semenanjung dan Sabah Sarawak. Harga diesel dekat Sabah Sarawak ni terlalu murah sebab bersubsidi tinggi. So aku rasa perlu ada seorang menteri yang betul-betul explain dan boleh diterima akal untuk cerita perjalanan ataupun cerita kenapa Sabah Sarawak ni ditatang bagai minyak yang penuh. Dia bukan setakat hantar PDF untuk rakyat baca. Benda tu tak gentle langsung. Cerita rakyat boleh terima kalau betul-betul penjelasan tu bagus. Dan aku tunggu penjelasan yang bagus ni. Assalamualaikum. Aku cuma nak bagi tahu, dalam Malaysia diesel boleh beza harga. Sabah Sarawak RM2 lebih. Semenanjung Malaysia sampai RM6. Katanya subsidi bersasar, tapi yang terasa dulu siapa lagi kalau bukan kita rakyat biasa. Bila minyak naik, yang naik bukan minyak je, harga barang, hidup sekali, macam-macam lah naik. Soalan aku simple kepada menteri-menteri, kepada semua NGO, kepada semua yang konon nak bantu rakyat. Korang ni nak bantu rakyat atau nak uji siapa boleh tahan lebih lama? Oi Putih, kita Sabah Sarawak kena pakai lah, kena ambil subsidi. Diesel kena murah sebab sini ramai pengguna 4x4. Jalan teruk. Oi Baruah, Semenanjung tak ada guna 4x4 ke? Oi Putih, kita Sabah Sarawak jalan teruk. Weh, hasil kau keuntungan negeri Sabah Sarawak pergi mana? Duit tu buatlah jalan. Jalan yang teruk tu, panjat bukit, turun bukit, jalan ladang, jalan hutan, duit tu pergi mana? Hasil keuntungan negeri tu, buatlah jalan. Apa kau bangang sangat? Ke income negeri kongsi dengan Sulu. Fenomena yang terjadi di Malaides ini cukup menarik untuk dicermati. Dalam satu negara yang sama, kebijakan harga minyak diesel justru menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok. Di Semenanjung Malaides, harga terus mengalami kenaikan, mengikuti mekanisme pasar dan penyesuaian subsidi yang semakin diketatkan. Namun di saat yang sama, di Sabah dan Sarawak, harga justru tetap stabil karena subsidi masih dipertahankan. Muncul pertanyaan yang cukup mendasar. Bagaimana konsep keadilan kebijakan diterapkan jika hasil akhirnya berbeda antar wilayah dalam satu negara? Bukan sekadar soal harga energi, tetapi soal konsistensi dalam pengelolaan kebijakan publik. Masyarakat di Semenanjung mulai merasakan tekanan yang nyata. Kenaikan harga bukan hanya berdampak pada transportasi, tetapi juga merambat ke biaya logistik dan kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, masyarakat di Sabah dan Sarawak tidak menghadapi tekanan yang sama. Halo, Assalamualaikum Tanya sikit kita isi DC tau. Utaki 443 Neya 2 sen. Utaki nak tanya pemimpin negara lah, terutamanya Anwar Ibrahim tau. Berapa Semenanjung Neya Neya 2 sen. Sabah Sarawak baru 2 ya 15 sen ada boleh tahu dah ya apa ke apa bengok nak ngisi bengok
100 lebih biasa isi dulu 100.5 penuh. Oh banyak sedar elak pergi ni oh sakit kepala Jadi inilah keadaan sekarang. Ekonomi dunia telah kucak-kacir kerana harga minyak meledak. Harga minyak naik. Dan kita lihat bagaimana sekarang di Malaysia. Kita tahu bagaimana kerajaan ada memberi subsidi. Tapi ada satu keganjilan sedang berlaku. Bahawasanya diesel dinaikkan harga. Kerana hasil daripada perang yang sedang berlaku sekarang, harga minyak diesel dinaikkan harga di Semenanjung. Tetapi di Sabah dan Sarawak diberi subsidi. Ini satu yang agak pelik. Kenapa Sabah dan Sarawak diberi subsidi? Orang bertanya, kenapa Sabah dan Sarawak tidak disamakan? Subsidi itu tidak disamakan di Semenanjung dan di Sabah dan Sarawak. Ini satu persoalan yang ramai orang tertanya-tanya, kenapa ini berlaku. Sial lah aku duk tengok walaun ni. Dia duk petikai, duk komen. Oh, dia kata kenapa diesel dekat Sabah, Sarawak tak naik, kenapa kita kat Semenanjung naik. Tergamak korang petikai negeri Sarawak, negeri Sabah. Sarawak tu antara pengeluar petroleum yang terbesar, yang pertama sebanyak 60%. Sabah duk nombor 2. Agak-agak lah kan kita nak naikkan diesel. Kita ni di Semenanjung ni hanya tumpang ehsan daripada negeri mereka ya. Kita dapat subsidi tu. Gamak kan. Lagi satu pula di Sabah Sarawak tu, hampa tengoklah dia punya tempat, dia punya jalan. Sana banyak guna diesel. Fikirlah sama. Aduh ada ramai walaun ni kan, netizen ni yang mereka tidak faham keadaan Sabah dan Sarawak. Mereka cuma rasa tidak puas hati sebab harga diesel di Sabah dan Sarawak tidak naik. Tapi di Semenanjung naik. Jadi diorang ni rasa tak puas hatilah. Rasa tidak adil kononnya. Di sini saya nak bagi tahu penggunaan diesel tu di Sabah dan Sarawak. Dia bukan macam penggunaan petrol di Semenanjung tu. Kebanyakannya orang guna kereta biasa-biasa. Di Sabah dan Sarawak ni, kegunaan diesel tu adalah untuk kehidupan. Setiap hari penggunaan dia sangat tinggi. Kalau di Sabah dan Sarawak tu, kalau itu diesel kan dia naik harga, orang kampung semua memang susah lah. Itu yang pertama lah. Sebab kenapa? Sebab kalau diesel naik harga, bot itu, penggunaan bot yang hantar makanan ke ataupun keperluan tu pergi masuk ke kampung-kampung kawasan pendalaman, harga tu semua akan naik. Lepas tu dengan lori-lori tu, lori itu dia bukan macam lori di Semenanjung tu. Ini lori dia memang kena hantar jauh. Di Sabah Sarawak ni perjalanan mereka memang jauh. Jadi keadaan dia begitu. Kita hidup dalam Malaysia ni kan, kita ada pelbagai jenis cabaran dan realiti. Satu negara tapi berbeza kita punya keadaan. Jadi kan ini bukan soal siapa yang lebih untung. Ini soal realiti berbeza lah. Kalau di Semenanjung tu mereka ada cabaran mereka sendiri. Sabah dan Sarawak pun ada cabaran yang orang luar tidak nampak. Jadi kan sebelum kamu itu yang kata tidak puas hati lah ataupun tidak adil lah, kononnya kenapa harga diesel ni di Semenanjung naik harga tapi di Sabah Sarawak tidak naik harga. Kamu kena fikir betul-betul juga. Yang pertama itu, Sabah dan Sarawak juga adalah pengeluaran oil and gas terbesar di Malaysia. Kalau mereka tu sebagai pengeluaran minyak, tetapi harga mereka tu ikut juga harga Semenanjung, itu ada logik kah kawan? Kamu sendiri fikirlah, ada logik kah? Bolehkah kamu itu boleh kasih fahamkan orang-orang Sabah dan Sarawak kenapa harga minyak tu boleh jadi sama? Jadi kalau ikut emosi sangat kan, kadang-kadang emosi ni kan kita tidak mampu berfikir secara waras dan kita tidak nampak cerita sepenuhnya. Kalau tidak nampak cerita dan keadaan sepenuhnya, kita tidak boleh buat satu keputusan yang bijak. Kita perlukan lebih ramai orang Semenanjung seperti ini. Mereka inilah yang akan nampak apa yang bakal berlaku di Malaysia ini pada masa 10 hingga 20 tahun akan datang. Malaysia akan maju kalau mereka ni di Semenanjung faham Sabah dan Sarawak itu tidak sama dengan tanah Malaya. Sabah Sarawak ini kan lama ketinggalan dan tak dipedulikan pun oleh kerajaan-kerajaan sebelum ni kan. Cuma di bawah kerajaan Madani ni
kita memberikan tumpuan kepada Sabah Sarawak supaya pembangunan Sabah dan Sarawak ini seimbang dengan pembangunan di Semenanjung. Kan? Sebab itu kita tak boleh sama rata. Kita kena berlaku adil. Adil ini tidak sama rata. Kan? Jadi kalau kita nak sama ratakan Sabah dan Sarawak, pada saya itu tidak adil. Kan? Sebab Sabah Sarawak ni dah jauh ketinggalan lama. Kan? Kita tak boleh tengok soal harga minyak. Kalau nak ikutkan harga barangan, Sabah Sarawak jauh lebih mahal daripada harga di Semenanjung. Kan? Kenapa kita nak sibuk pasal harga minyak? Kan? Yang ni saya nak kena agak tegas sikit lah kan benda ni. Kita dah sibuk buat harga minyak tau. Betul? Harga minyak, pasal apa diesel di Sabah Sarawak murah, di Semenanjung ni mahal.